Banyak kan ujian tahun ni. Kita sangka tahun 2025 ni akan semakin baik, tapi tak. Lepas ujian demi ujian Allah datang dalam hidup kita. Ujian tu sampai kita pun tak tahu nak cerita daripada mana. Bahkan ujian yang kita hadapi, barangkali orang tak tahu, hanya kita dan Allah yang tahu seberat apa ujian tersebut. Sebab tu malam ni saya nak kamu mula bersangka baik dengan Allah. Sebabkan Allah bagi tahu, Allah ni seperti sangkaan hambanya. Anggaplah setiap ujian tu Allah nak ajak kita, Allah nak bagi kita pahala. Bukan tanda Allah benci, tapi Allah nak kita bangkit jadi orang yang lebih baik. Saya doakan setiap ujian yang hadir dalam diri kamu membuatkan kamu jadi orang yang semakin baik, semakin kuat, dan semakin berserah semua dekat Allah. Yakin dengan Allah, sangka baik dengan Allah.